heat RS, RSX dan juga 2 batang valve, crankshaft. Okey, tapi bukan itu yang aku nak ceritakan. Hari ni aku nak cerita pasal valve. Okey, apa punca valve bocor, bagaimana kita nak counter, cara grinding yang betul. Okey, secara simple. Okey, bagi pemain-pemain kat luar sana, insya-Allah dia orang faham lah, senang faham lah. Ini untuk customer supaya jelas apabila motor korang hantar kat bengkel, bila pemain bagi tahu valve bocor, kenapa kena grinding 4 biji, kenapa kena grinding 8 biji, semua valve kena grinding, dan kenapa tak perlu, kenapa perlu. Okey, so simple. Depan aku ni ada sebiji valve. Valve ni yang dimakan usia. So valve ni bocor atas faktor carbon lah. Carbon ni maksudnya apabila berlaku combustion dalam tempoh yang lama, maksudnya mileage dah tinggi lah. Mileage dah tinggi, valve ni buka tutup. So dia akan ada kesan carbon dekat bahagian valve ni. So kalau korang tengok bintik-bintik tu, itu maknanya material valve dah makan. Sekejap kalau korang jelas. Okey, material valve dah makan. Bintik-bintik hitam tu material valve dah makan. Dan dia jadi kawah karbon kat situ. Kawah-kawah kecil karbon kat situ. So yang ni lah jadi isunya apabila valve tu tak bocor. Tapi bila kita dah buka valve tu, tiba-tiba jadi bocor. Sedangkan dia tak ada belaga apa-apa pun. Sebelum kita buka valve ni, elok je tak bocor. Tapi bila dah buka valve, tiba-tiba jadi bocor balik. So, karbon-karbon yang dekat kawah-kawah kecil tu, tiba-tiba dia pecah. Bila pecah kat situ dah jadi bocornya. Yang kedua, ini valve bocor disebabkan cara grinding. Okey, cara grinding ni maksudnya, bila korang grind tak mengikut proses dia, sama ada korang push pakai mesin ke ataupun korang push 2 hala 3 hala ke, yang boleh mengganggu untuk perataan permukaan valve seat. Valve seat ni maksudnya kat belakang dia ni, tempat duduk dia ni. Okey, so dia akan jadi berbelang macam ni. Okey, nampak tak? Okey, berbelang. Bila berbelang macam ni, secara kalau kita zoom dekat dia, permukaan dia tak rata tau. Permukaan dia akan berbonggol-bonggol ikut belang tu lah. Okey, ikut belang tu. So permukaan yang macam ni, kalau kita test dekat head, memang dia tak bocor. Kalau kita grinding cun-cun, memang dia tak bocor. Tapi geligih ataupun orang kata belang-belang tu, yang bukit-bukit kecil tu, yang dia takkan ada bukit-bukit, dia macam bergelung lah, dia macam berbelang. Macam mana aku nak cakap tak kerti juga, tapi korang faham lah maksudnya. Pemain mungkin faham lah. Yang nampak yang belang-belang saya cakap tu, yang tu akan merisikokan valve korang akan jadi cepat bocor. Okey, sebab apa? Sebab apabila berlaku combustion, terutama dekat bahagian valve exhaust, so api pembakaran tu dia akan tersangkut dekat bahagian tembok-tembok halus ni. Tembok keliling dia tu. Okey, tersangkut. So probability ataupun kebarangkalian untuk besi tu makan lebih cepat berbanding dengan apabila korang grinding valve cun-cun dan korang lapping cun-cun. Benda ni dia akan jadi bersinar ataupun dia akan jadi rata. Permukaan yang sangat rata macam ni, macam kotak ni, rata je. So bila rata macam tu, korang tepuk, dia akan jadi rata. Bila rata macam tu, itu valve akan jadi tahan lama. Sebab apa tahu? Sebab dia nak dapat bocor, kebarangkalian pembakaran nak tersangkut dekat situ tu susah. Dia akan pergi terus. Paling-paling pun dalam tempoh yang masa yang lama lah. Tapi kalau valve kita grinding, kita tak finekan dia ataupun kita tak finishing dengan cantik, walaupun dia tak bocor, dia akan berisiko untuk cepat bocor. Okay, clear. Kedua, korang pernah tak kena bila korang grinding, makin lama grinding makin bocor, makin lama makin bocor, makin lama makin bocor. Okey, so dia simple macam ni. Aku tunjukkan satu hit lagi. Okey, hit yang ni. Okey, korang nampak tak? Ini ada valve guard. Macam-macam lah bahasa orang panggil. Peluru lah, apa nama, bush lah, apa lah. Okey, bahasa masing-masing lah kan. Okey, valve guard ni dia ada clearance dia tau. Dia ada clearance dengan batang valve ni untuk 5mm, untuk 5.5 atau 4.5, ikut valve punya size lah. Okey, so kalau korang grinding, pastikan korang kena letak minyak dekat bahagian ni. Minyak hitam lah kan. Grease pun tak elok juga. Kalau grease tu cuci tak apa, kalau grease ni tak boleh cuci, tapi prefer minyak lah. Minyak hitam lah. Bukan minyak hitam, minyak silinder lah. Minyak hitam putih yang cantik, yang cung lagi. Korang letak minyak dulu, baru korang grinding. Sebab kalau korang tak letak minyak, korang grind, benda ni akan panas tau. Akan panas, akan haus dan berlaku geseran kiri kanan. Kalau kata nak jadikan cerita, ubat grinding tu, bila dah grind jadi halus, ubat paste dia tu dah jadi halus cair, kalau dia termasuk dekat bahagian dalam ni, korang grind lagi sekali, dia akan jadi belok. Dia akan jadi loose ataupun dia akan jadi longgar. So bila longgar, valve ni dia akan makan separuh. Dia akan makan tak rata. Dia akan pergi pergi belah sini, mungkin belah sini, mungkin ke sana, mungkin ke sini, mungkin ke sini, mungkin ke sini. So ikut kedudukan korang grinding tu, dia tak akan rata makan dia. So sebab tu kalau korang tengok balik, kenapa aku grinding valve makin lama makin bocor, walaupun valve ni dah valve baru, valve tu tak belok pun. So faktor dia, cara korang grinding tu tak berapa nak perfect. Okay, so
Yang faktor valve belok ni saya tak perlu cerita kot, sebab benda tu secara taktikal korang senang faham lah. Bila valve belok macam mana nak ni kan, mestilah bocor. So valve ni dia banyak lagi faktor-faktor material, faktor-faktor valve murah, valve mahal kan. Tapi secara basic dia itu, pastikan korang nak grinding valve tu grinding dengan proses yang betul, lapping final dengan betul, finishing yang betul. Biar lambat asal selamat. Okey. Satu lagi, kalau korang perasan, korang pakai mesin pun tetap 5 minit. Kalau korang pakai tangan pun tetap 5 minit lebih kurang. Lebih kurang tu contoh lah kan. So saya galakkan pakai tangan supaya kita dapat rasa pergerakan proses grinding tu. Kalau kita pakai mesin, kita tak tahu mesin tu memberi tekanan ke arah mana lebih. Rata ke tak rata, kita tak pasti. Kita main tekan je switch drill tu. Okay. So bergantung kepada korang punya kemahiran. Kalau korang dah fasih mahir guna mesin, it's okay, tak ada masalah. Tapi kalau yang tak fasih, baru-baru nak start guna mesin, dia a bit risiko lah sikit. Okay. So itu saja explain saya pasal valve. Okay, satu lagi. Kenapa kalau kita buka valve, kita perlu grinding? Kalau boleh kita grinding. Sebab korang nak tukar valve sih. Bila tukar valve sih, macam aku cakap, kalau kata senario case yang macam ni, kita buka pasir memang dia tak bocor mula-mula. Bila dah buka semua sekali, pasang balik, tiba-tiba jadi bocor balik. Dah 2 kali kerja korang nak kena punch korang punya spring valve, nak cabut kena yang keras. Sakit hati pula. Kadang-kadang okey je, bila dah lapping 2 kali jadi bocor pula. So better nak senang cerita, buka 4-4 ni grinding terus. Grinding 4-4 settle masalah. Kalau perlu tukar semua 4-4. Jangan buat separuh-separuh. Bila separuh-separuh, korang kerana valve ni korang nak jimat RM23-40, tapi korang kena overhaul lagi sekali. Habis RM500. So siapa salah? Pomen pun 2 kali kerja, customer pun 2 kali bayar. Okay, pomen memang untung. So tapi kita tak naklah benda tu, kita nak clear lah. Tak naklah blind spot, ujung-ujung cerita titik hitam, tak naklah. So kita nak buat biar puas hati, alang-alang. Cuma customer kena faham, bukan kita sengaja nak grinding 4-4 biji, ataupun bukan kita sengaja nak jimatkan korang. Tak, sebab kita tahu benda tu berisiko. Sekarang korang jimat, depan hari korang kiamat lah. Okay, itu saja, terima kasih. Assalamualaikum. Spek 63 boleh naik 13. Baik korang pakai standard punya, boleh naik 13, 14 lagi better. Motor standard kilang tapi boleh pergi 120 saja. Masalah RS dan RSX, jom kami bantu pulihkan top speed anda. Masalah RS atau RSX 150, kami bantu dari 750 saja. Warranty sehingga 3 bulan.